Ramai ingat bila harga emas naik, semua orang untung. Tapi realitinya ramai juga yang rugi sebab buat 4 kesilapan ini tanpa sedar. Kalau anda simpan emas tapi duit tak bertambah, mungkin salah satunya anda pernah buat. Pertama, beli emas hari ni tapi baru 3 bulan dah nak jual. Emas ni bukan saham, bukan kripto. Ia simpanan jangka panjang. Kalau duit tu nak guna dalam masa terdekat, jangan tukar jadi emas. Simpanan emas ni minimum 2 tahun ke atas baru nampak hasil yang sebenar. Kedua, terlalu rajin tengok harga emas setiap hari. Kalau setakat simpan 1 gram, 5 gram, 10 gram, tak perlu buka carta emas hari-hari. Lagi banyak kita tengok, lagi cepat panik bila harga jatuh. Akhirnya, jual masa rugi. Ketiga, beli sekali, lepas tu diam. Nak kaya dengan emas bukan sebab harga naik, tapi sebab kita disiplin tambah gram setiap bulan. Kalau beli sekali 1 gram dan stop, walau harga emas naik 100% pun tetap tak kaya. Dan keempat, beli emas tanpa ilmu. Bila tak faham, semua turun naik nampak macam risiko. Tapi bila ada ilmu, kita tahu bila nak beli, bila nak simpan, bila nak jual. Guru saya selalu pesan, bukan emas yang buat kita kaya, tapi ilmu tentang emas. Jadi kalau nak elak rugi walaupun harga emas naik, mulakan dengan ilmu dan strategi yang betul. Saya dah bantu ramai penyimpan emas ubah cara mereka menabung. Nak saya bantu anda pula? Komen nak atau DM saya sekarang. Saya bantu anda step by step.